Okey geng, hari ni kita sambung dengan part 2 pula. Okey, hari ni untuk part 2 ni, untuk motor ni lah. Okey. Sekarang ni aku dah pasang motor baki. Kau tengok switch arm ni, switch arm buruk aku pakai dulu. Okey. Ni tak tebuk lagi. Dan kemudian switch arm ni mungkin aku tak pakai lah. Aku pakai switch arm lain sebenarnya. Okey. Ini saja aku nak test tebuk-tebuk situ. Dan kemudian untuk mono, sekarang ni kita pakai mono Tobaki dulu. Sebab aku on the way nak order mono 190. Dan untuk kepala V1 yang ni aku convert V1 terus. Okey. Ni aku dah masuk dah untuk benda ni. Dan kemudian kita nak masuk kepala V1 lah. Untuk kepala V1 first kali lah, aku macam meter apa semua aku dah dapat daripada Tobaki, Swiss apa semua. Cuma ada barang-barang yang tak dapat lagi lah. Dan kemudian ini kita dapat daripada Apik Juan ni Apik Juan. Apik Juan Motorpart. Okey. Dia ada jual meter convert lah. Meter pula apa. Ni soket convert daripada V2 pergi V1 ataupun V1 nak pergi V2 pun boleh juga ni. Okey. Jadi ini dia. Ni soket convert. Kalau korang tengok kat sini, finishing dia memang kemas gila lah. Dan kemudian dia punya pemasangan pun senang je. Okey. Korang je sambung ikut warna je. Yang ni daripada V2 masuk V1, lepas tu V2 masuk V1. Boleh tengok kat sini senang lah. Dia pun ada ajar cara pemasangan. Kalau korang nak tengok dekat sini pun boleh. Ni dia, scan je code ni. Okay. Ni tak V1 tak kawan orang cakap. Kemudian dia bagi kat aku sekali handle cover atas ni warna hitam. Lepas tu inner lah yang aku tak ada lagi. Okay, inner. Dan kemudian dia ada baru keluar baru yang ni daripada APX Racing dan Apik Juan lah. Okay. Apik Juan Motorpart X APX Racing. Okay. Yang ini paling baru lah. Paling baru dia colour purple. Lampu V1 colour purple. Kita tengok sikit dalam dia. Baik mat. Ni okay, dia datang siap Swiss on off lagi. On off. Okay. Korang boleh pasang lah lampu purple tu, ataupun korang nak lampu putih pun boleh lah. Okay. Ni. Jadi untuk pemasangan lampu V1 ni kejap lagi aku akan tunjuk lah. Dan kemudian kita ada barang best lah untuk kali ni. Paling best lah. Yang ini aku tak ada sponsor. Yang ini tak ada sponsor bang. Yang ini beli sendiri bang. Ini untuk project engine. Yang ini banyak barang aku beli sendiri lah. Untuk part-part yang besar-besar orang cakap kan. Untuk block 85, body 83.5. Okay. Tambah lebih kurang 14M tak silap kat sini. Dan slip 29.5. Lebih kurang tambah 2-3M lah. Aku pun lupa lah. Okay. Slip dia pun ada tambah. Body pun tambah 14 tak silap ini. Okay. Kemudian ini head 2831 daripada Red Leo. Dua-dua Red Leo mat. Ui. Keras. Block ni lah paling susah nak cari head. Sekarang ni stok banyak. Okay. Ni dia head 2831. Yang ini aku buka macam ni aja. Kalau korang nak tengok full review, insyaAllah nanti lah aku akan tunjuk dalam part pemasangan engine. Nanti aku akan tunjuk lah dia punya potting apa semua. Kita tengok lah nanti. Okay. Jadi aku tunjuk macam ni je. Sebab aku malas nak buka daripada plastik. Dia bagi sekali rocker arm. Okay. Rocker arm batang apa ni. Ini dia punya bush. Kemudian dia ada sub rocker arm. Dan kemudian dia ada sekali tu lah. Okay. Untuk clip valve apa semua dia bagi. Sekali oil seal semua dia bagi. Segala benda kan. Ini full set ni. Okay. Kemudian untuk ni pun dia bagi. Okay. Untuk tengkuk. Jadi korang tak payah nak pening-pening lah cari tengkuk, nak potting ke apa, nak bagi sama flow ke apa. Tak payah. Pakai je tu dia sama flow lah. Okay. Ataupun kalau korang nak korek lagi, korek lagi. Yang ni untuk block. Block ni memang gila babi lah besar dia. Aku dah try dah masuk kaki pun boleh. Ni kalau korang tengok daripada sini, okey. Tengok ni jalan air bang. Yang ni jalan air. Tengok kat situ piston dia, okey. Piston 85 pin 15. Yang ni pin 15. Allah, macam mana aku nak masuk kan? Tak apalah kejap lagi aku masuk kan. Okey, yang ni pin 15. Okey. Aku tak ambil pin 16 sebab yang ada kat situ ada orang jual kat aku lah yang ni. Pin 15. Aku jalan aja pin 15. Cuma rod aja. Mungkin aku pakai rod 14. Korek lah jadi 15. Kemudian ini ada barang Tobaki sikit sampai. Okey, ada barang-barang yang tak cukup lagi lah. Okey, untuk fork ini fork standard Tobaki. Okey. Ada 2 pieces sebab motor aku ada 2 biji lagi kat KL. Aku nak tukar fork standard yang ni. Okey. Kemudian kita ada magnet racing Y15, oil pump racing Y15. Kita ada rocker arm shaft, okey, batang shaft rocker arm yang DLC nya. Okey, lepas tu plug ultra iridium. Lepas tu valve spring oval. Okey, kita ada LC dan Y15 lah. Ni LC, yang ni Y15.
tengok lah mana satu aku nak pakai dekat head ni. Nanti aku kena tengok balik, refer balik pada video-video head Redleo. Aku pun tak pasti sama ada dia pakai head spring bar LC ataupun Y. Okay. Kemudian kita ada starter daripada Towaki. Starter ni aku dah pakai untuk spek 78, 80. Aku dah tengok orang pakai, memang padu lah. Starter Towaki ni memang boleh support lah. Jadi aku nak try untuk spek 85 sama ada boleh jalan lagi tak starter Towaki ni. Lepas tu full pump, kita pakai full pump 4.0. Aku tak pasti sama ada cukup besar atau tak untuk pistol 85. Tapi aku rasa mungkin lepas kot. Okay. Kemudian ini lah. Ini untuk EX5 nya. Okay. Ini bukan injection nya. Ini biasanya. Dan kemudian kita ada class plate. Wave 125 nya. Yang ini untuk projek motor merah nanti. Okay. Kemudian untuk barang Towaki kita dah review. Yang hari tu ada 2 kotak. Yang tu. Okay. Kemudian barang-barang ni aja. Jadi paling gila lah aku rasa 85 ni memang gila lah dengan head ni. Head ni ikutkan dia ada 3229 tak silap aku. Ataupun korang kena pakai 3033. Okey, untuk head block 85 ni. Tapi yang tu stok Vietnam lah. Untuk stok Malaysia dia ada 3128. Jadi aku beli terus hari ni lah. Aku tak suka besar sangat. Aku takut macam nak korek pocket valve dia, aku macam takut-takut sikit. Jadi first kali aku pakai head 2831 dulu. Kita try dyno dulu. Kita run dulu macam mana. Kalau nanti dah masuk stok yang tu pula, aku nak try beli yang tu pula. Sebab aku nak order malas lah, susah lah luar. Aku dah dengar cost shipping dia pun. Aku tanya brother beli ni pun sakit juga. Okay, total body aku pakai 45. Nanti aku akan korek lah jadi 47 atau 48. Okay, ini meter V1 V2. Okay, yang ni ini V2 lah. Aku dah bawa keluar semua. Yang ni kejap lagi aku akan tunjuk lah macam mana untuk pemasangan. Kita tengok lah wire dia, kejap lagi aku tunjuk. Senang je, memang sangat-sangat senang nak pasang dia. Di PMP je benda-benda ni. Korang sambung je soket-soket ni untuk pergi ke V1. Sangat mudah untuk Apik Juan. Terima kasih Apik Juan. Keluarkan benda yang senang. Saya suka benda-benda macam ni. Okey. Jadi untuk motor ni juga aku lupa. Aku dah pakai pump RCB kat bawah. Okey, ganding dengan fork ini Pro. Ini batang besar. Okey, daripada Towaki. Okey. Ini aku tak turun habis. Aku turun sikit bagi dia ada main sikit lah. Okey. Tak adalah main sangat tapi okey lah banyak ni. Nak turun lagi pun boleh sebenarnya sebab dia ada getah kat sini. Dia tak ada terantuk sangat lah. Okey. Jadi untuk motor ni banyak benda lagi yang aku kena beli. Dan modal agak keras juga. Aku pun dapat dah ni poket. Jadi kita buat yang mana patut dulu lah. Okey. Kita buat yang mana done dulu. Okey. Kita buat daripada kepala. Okey. Kita siapkan bahagian luaran dulu untuk atas. Okey. Kemudian kita pasang mudguard nanti. Kemudian kita pasang inner sikit-sikit. Okay, untuk offset tak ada apa masalah. Untuk engine, okay, aku akan relay balik engine yang dekat body Aspire tu. Okay, kita akan ambil engine tu bawa masuk sini. Okay, jadi untuk engine tu aku tak kisah sebab aku nak R&D untuk pecahkan engine tu. Okay, aku nak pecahkan engine tu. Kalau dia nak pecah pun pecah. Okay, first kali aku nak welding dulu. Dan kemudian kita kena tengok rebore apa semua. Okay, kemudian belah kelas aku tak beli lagi. Banyak lagi. Injector aku tak beli lagi. Throttle body kita tak rabah lagi. Throttle body nak kena hantar korek lagi. Dan kemudian cam aku tak beli lagi. Cam pun rapat juga. Cam kena custom. Clutch kena pakai clutch kanan. Lepas tu magnet tadi kita kena lay lagi. Jadi untuk gearbox apa semua ada lagi kat engine Aspire tu. Sarung je dulu. Okay, yang mana ada. Okay. Dan kemudian untuk bahagian rim, tak pasti sama ada aku nak pakai rim ni ataupun ada rim lain aku nak pakai. Okay, kita try dulu lah pakai rim ni. Dan untuk swing arm aja aku kena cari ataupun aku pakai yang mana ada dulu. Yang buruk-buruk dulu pun tak apa. Sebab modal aku dah rapat sangat lah. Agak banyak juga lah. Jadi kita buat motor ikut modal. Kalau kata modal dah kurang tu, kita relax sekejap. Kita stop, kita hold dulu projek. Okay, jadi jom aku nak pasang meter dulu. Okay, bahagian-bahagian kepala lah, kepala V1. Sekejap lagi aku akan tunjuk lah macam mana pemasangan dia. Okay, jom kita sambung kejap lagi pula. Let's go. Okay geng, jadi Alhamdulillah sekarang aku dah siap pasang. Okay, kita tak ada tunjuk cara pemasangan lah. Sebab apa? Bila nak tunjuk cara pemasangan, bila aku fikir-fikir balik, okay, korang kalau beli lampu V1 yang ni, korang boleh scan dekat sini dan dia ada cara pemasangan lah. Aku pun tengok dekat sini, jadi senang. Dan kemudian ini lampu dia. Okay, kita boleh tengok kat sini. Ini lampu purple dan dia siap ada switch on off on off lampu. Nampak? Dia boleh nyalakan lampu purple tu. Dan kalau korang start macam biasa, dia nyala lah lampu putih macam biasa.
Jadi untuk yang ni korang boleh tengok kat sini aku pakai balik cover set MX King yang lama. Okey, warna merah ni. Ni dia. Okey. Kita pakai balik. Ini swing arm lah. Tak tukar lagi, nampak. Swing arm dah habis barai yang ni. Kemudian untuk rim kita tak repaint lagi. Banyak benda lagi yang aku kena buat. Ni inner pun aku pakai balik. Dah cala-cala ni. Okey. Inner mungkin aku nak tukar inner standard lah. Dan untuk cover set ni mungkin aku akan pakai cover set ni dulu lah sementara. Okey. Jadi untuk motor ni alhamdulillah kita siap lah pemasangan untuk bahagian luaran macam ni. Aku rasa dah okey lah. Cuma nak kena apa, bleeding balik brake. Sebab brake aku tak bleeding lagi. Tak masuk disc apa semua lagi. Sebab kita tunggu enjin siap lah. Dan enjin ni memang sakit kepala lah. Bahagian enjin paling banyak keluar modal. Yang kali ni aku tak ada sponsor apa. Yang ni banyak barang beli sendiri lah. Ni kau boleh tengok kat sini. Ni blok 85. Okay, ni head 3128. Ini blok KDR yang aku beli dekat Thailand. Dia yang ni strip luar 92. Yang ni tak ada jalan lubang air. Okey, yang ni kita nak masuk ke Aspire. Okey. Dan kemudian ni tak V1 tak kawan daripada Apik Juan dan APX Racing. Dan kemudian ini kotak-kotak daripada Red Leo. Ini V Racing punya issue. Dan untuk bahagian lain so far aku rasa tak ada apa dah lah motor ni. Cuma kita tunggu untuk bahagian enjin lah. Untuk bahagian enjin kita akan sambung di next part. Okey, insyaAllah next part bahagian enjin aku dah hantar dah pergi foundry. Cuma aku tak review lagi kat foundry tu. Nanti aku akan review lah dekat kedai Aceh. Okey, jadi apa-apa pun terima kasih pada yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita sambung lagi konten kita dalam part-part yang lain lah, yang best. Okey, untuk body Aspire ni pun kau boleh tengok ni. Body ni dah tersadai. Dan kemudian untuk enjin ni aku nak kena overhaul balik, nak kena welding balik. Okey, sebab kita nak tanam slip besar. Lepas tu untuk body pun aku nak relay balik. Sama macam motor Aspire hitam, dia akan jadi body macam ni. Dan kita akan repaint balik, kita buat lain lah. Okay, jadi dekat sini kita ada ni apa, head block lama lah. Yang ni aku dah pakai lama ni. Okay, sekali kena charge 6. Kalau yang mana nak Roger. Okay, combo 68 pun kita ada, yang tu combo 72. Okay, apa-apa pun terima kasih pada yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita sambung di next part. Ada rezeki kita sambung, tak ada rezeki tak sambung lah. Tapi insyaAllah ada sambungan dia, cuma lambat atau cepat je. Okay, apa-apa pun terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.